Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai semua. Selamat kembali ke dalam rancangan saya. Rancangan saya. Saya ada rancangan ke? Okey, tak apalah. Yang penting saya bahagia. Okey, sekarang ni ini adalah masuk video saya yang ketiga. Dan yang excitednya adalah saya akan ada tetamu. Oh my god. Saya kalau nak tahu tetamu dia, tapi tetamu dia tak famous. Okay, tak se-famous saya. Okay, tak apa. Kita panggil dia. Okay, inilah tetamu saya. Okay, saya kenalkan ini adalah sebenarnya darah daging saya. Darah daging. Darah daging, takut betul. Cute. Ini adalah kakak saya. Kakak yang cantik. Oh. Okay. Nak ada kredit lebih. Okay. Jadi memandangkan dalam video yang kali ni, kami akan, dia sebenarnya tiba-tiba plan je. Sebab semalam cerita dia macam ni. Semalam kita orang tengok cerita Polis Ibu. Siapa tengok Polis Ibu semalam? Angkat tangan. Okay, tak ada kan? Tak ada, tak tahulah. Okay. So, dia macam, kan cerita Polis Ibu tu kan bahasa Terengganu. So kita orang macam, tiba-tiba lah kakak Ain ni macam selenging apa? Ada ke selenging? Ada ke selenging Mbak Isa? Tapi dia macam tanya-tanya lah apa bahasa Terengganu tu. And I cuba. And mostly sebab I tak tahu tau bahasa Terengganu, Kelantan whatsoever. I macam I tak pernah godek-godek pun macam mana cara dia macam ni bahasa tu. So I rasa macam ini mungkin konten yang boleh jadi konten yang baik untuk next video. Kakak I akan tanya pasal lorat betul, logat Kelantan. Since dia pernah duduk sana 5 years. ya, lama. Tak tahu sebab apa, tak payah tahu, saya sebut je. Okay. Untuk I pula, I akan tanya cuba dalam logat Johor. Sebab I study Johor sekarang. Okay. Malu apa lama ni. Okay, kita okay. Mula. Okay, so Kak start Kak Ustaz. Okay. Okay. Tapi sebenarnya Kak tak adalah pronounce betul sangat. Sebab kita bukan orang Kelantan pure. Tapi perkataan-perkataan tu biasa digunakan dan biasa dengar lah sepanjang 5 tahun ada kat Kelantan dulu. Okay. So first word is perkataan yang senang dulu lah. Okay, rasa tahu kot. Tubik. Tubik. Ini macam semalam kan? Ni Kelantan ke Terengganu? Kelantan, Terengganu pun ada juga guna. Tubik keluar. Tubik. Tubik tu keluar. Tubik kat mana? Wow. Okay, second word. Okay. Kelik. Kelik. Balik. Okay. Oh, kalau nak kelik serah. Kelik tu balik Serah apa? Serah tu Kita tanya dia balik. Serah tu rasa macam tu. Rasa nak balik awal maksudnya. Macam tu. Okay. So, Kak dah tengok beberapa perkataan. Sebab kalau nak teka macam tu dia tak keluar. So, kena tengok juga, baca. Okay. Seterusnya Kekocah. Kekocah. Kekocah is buah Melaka. Sebenarnya Kak pernah tanya kawan Kak, kenapa nama buah Melaka ni disebut kekocah kan? Rupanya bila makan buah Melaka tu kan, bila kita gigit, kita kekoh tu kan. Kekoh tu gigit. Kekoh buah Melaka tu, bila kita gigit buah Melaka tu, dia akan keluar apa tu? Cah. Cacah. Keluar apa gula Melaka tu lah. Jadi macam kekocah. Okay, itulah. Seterusnya derah. Dia ada syaddah bukan? Derah bukan. Derah. Ni cepat. Ataupun derah tu ada dua maksud. Cepat ataupun kuat kan. Contohnya macam derah sikit radio tu gitu. Macam derah sikit. Aceh. Dia nak aceh juga. Acu. Tak aceh.
Ya. Tulur. Hah? Tulur. Hot tulur. Tak tahu. Tulur lah, tulur. Tak ada contoh lain ayat? Ayat contoh. Mu ni makin hot tulur je. Tak bosan ke? Tulur. Sama. Tulur tu sama. Betul? Okey, ni perkataan biasa. Mokte. Ada seko anak tupa. Tajulah mokte. Mokte. Rambutan. Rambutan. Buah mokte. Serah tadi? Serah. Awal. Rasa. Gitu lah. Aku serah. Terserah. Okey. Ngoti. Malah. Tapi tak ingat. Ngoti. Sangat. Boleh lah. Ngoti. Tapi macam sungguh-sungguh lah. Ngoti. Sedap ngoti ni lah. Kok say. Tu tak say. Kat sini. Kok say is jadi beri kau pula. Kok say ni ada dua maksud. Satu macam mengarut. Maksudnya mu ni kecek kok say lah. Macam awak ni cakap mengarut lah. Satu lagi kok say ni macam letak merata-rata. Contoh mu ni taruh kok say. Taruh merata-rata barang tu. Macam nak jumpa lah. Macam tu lah. Okay, seterusnya nusuk. 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 Ni. Mona. Menyorok. Menyorok. Nusuk tu menyorok ah. Okey, seterusnya supik. Supik. Ayat. Oh, hari ni hari Sabtu Ahad tak ada supik ke dah? Lagi tak tahu. Tak ada kerja. Supik tu plastik. Lah, hari ni Sabtu Ahad tak ada supik ke dah? Kenapa supik? Hari ni Sabtu Ahad tak ada plastik kat kedai. Kedai. Ingat kedai. Kedai Sebab dengar macam bunyi kat kedai. Seterusnya pitih. Duit. Okay, seterusnya naling. Ni. Ni. Apa? What's that? Bukan gayung. Naling tu okay, bukan bagi ayat teka. Naling seru. Berdebar. Berdebar. Cetong. Cetong tu gayung. Cetong tu gayung. Meceh. Macik. Apa dia? Cerita. Macik. Mancis. Mancis. Okay. Berona. Berenang. Swimming. Next. Pecek. Pecek. Picit. Pecek. Picit lah. Picit. Picit tu pecek lah. Okay, lagi. Scaling. Scaling. Mu tak ada scaling kau? Mu tak ada scaling kau? Shilling. Shilling. Duit shilling, bukan shilling atap tu. Debe. Debe. Ni. Gangster. Dia sebenarnya gedebe. Macam gedebe kan. Tapi bila sebut laju tu Debe. Debe sungguh mu ni. Okay. Dakwah. Apa? Gimana tu? Give back wah mata. Kenduri. Kenduri jap. Macam tu. Loga. Loga. Cakap. No. Contoh kau bila loga dah ni? Lambat. Lambat. Okey. Bona. Bona tadi dah ke? Macam cak kantam pula dah. Ada hai. Cokoh. Kocok. Cokoh tu cegat je ataupun duduk cegat situ. Cokoh kat nu. Cokoh denu. Denu. Denu tu situ. Kok nu? Kok nu kat situ.
Okay, Belana. Berat. Yakin ni kamu? Belana tu banyak. Banyak Belana. Benda. Okay, gocoh tahu ke? Apa? Bergaduh. Gocoh tu. Jolo. Sungguh. Sungguh. Okay. Macam jolo ke? Iya ke? Macam tu lah, betul ke? Betul. Jolo. Betul. Dumoh. Dumoh. Mai dumoh mata. Singgah. Dumoh tu rumah. Contoh Mai dumah mata. Mailah ke rumah ni kejap. Dia cakap ni. Gorek. Gorek. Korek. Korek pensel. Korek pensel. Pengorek. Dengan sat pensel tu. Hambak. Hambak. Halau. Hambak is tangkap ataupun tangkap lah. Dia budak tu melunggah, kita hambak dia, tangkap dia ataupun kejar dia gitu. Lagi itel lege. Tak legam. Okay. Jenero. Ni larat. Apa? Jenero is tidur lena. Jenero sangat. Mona. Jerit. Jerit dah dia. Jerit. Nangis. Habis tu nangis apa? Habis tu jerit apa? Jerit. Menjerit. Ada lagi satu menangis is tiak. Bukan ketiak, okay. Kale. Color. Bukan color malam dengan gambar. Color is pencil. Kalau pensel warna, color. Color, pensel. Color, pensel warna. So macam kalau nak beli nak color satu. Color so. Kemah keming. Borak. Timbang. Itu rancangan Ustazah Idrus. Kemah keming Ustazah Idrus tu. Kemah keming ni macam sangat apa? Kemah keming tu macam ikatan yang ketat macam tu. Kuah. Maaf. Apa? Kerah kejong. Keras. Memandu. Drive. Lah. Tak ada. Dan. Tak sempat. Apa dan. Kita jawab. Mata. Sign. Kejap. Macam tahan kejap. Tahan. Mata. Tahan ke kejap? Tahan kejap. Sabar jap. Nak kecil nak kecil. Mata. Macam tu. Okay, so itulah dia beberapa bahasa Terengganu Kelantan dan Kelantan. Terengganu pula. Kelantan. Serius susah weh. Sebab I tak pernah expose dengan perkataan-perkataan tu. Macam kakak I dia senang lah. Dia pernah duduk sana 5 tahun. So kali ni tak tahulah sebenarnya Johor ada ke tak logat ni kan. I tak pernah search apa semua. Diam kejap. Dia sibuk. sakit dekat. Sorry. Sorry. Sakit dekat. So I pula cuba tanya dia untuk logat Johor. So giliran I pula. Okay. Okay, hai pula. Semua dah tahu. Okay. Sekarang giliran I pula untuk tanya kakak I tentang bahasa Johor. Tunjuk sikit je. Okay, yang pertama. Saing. Saing. Sama-sama. Tahu, ada tahu. Mengejar Tahu. Yang kedua, ngelat. Mengelat. Dia patut mengelat kan, tapi dia tulis kat sini tipu. Tipu lah, macam mengelat main tipu. Lepas tu gobok. Almari. Lepas tu Icebox. Icebox. bukan. Icebox kat dapur. Peti ais. Lepas tu air jarang. Air masak. Lepas tu sogama.
So agama. Sekolah agama. Ha. Betul. Lepas tu bergendut. Buai. Salah. Budak dua ni berenduk. Asal pula gitu. Bunyi Kelantan. Ha. Biasa dekat sekolah ni ada kes berendut. Gaduh. Bukan. Apa? Berendut tu berkapal. Oh, bercinta lah. Bercinta. Kang. Kan? Itu tengah Tak tahu? Alah, biasa buat kan? Apa? Ayat? Tepuk kan? Oh. Tu okey. Maksud dia nanti. Lepas tu Bak. Bagi. Bak sini. Mari betul. sini ah. Tu Bawa sini. Bawa sini. Oh, tu Johor punya. Lepas tu godak. Godak kacau. Betul. Oh my god. Bengap. Bodoh. Betul lah tu, tepat betul. Selenga. Selenga macam annoying. Bukan annoying. Bukan. Poyo. Bukan. Dia ada satu term lagi. Bukan net. Net. Macam skema. Selenga skema. Lepas tu epok. Keropok. Lah, bukan. Tapi dia krok-krok jugalah. Ada inti. Macam tu makanan. Ada inti. Kentang, sandil. Kari pak. Epok-epok. Epok-epok RM5 lah macam tu. Birah. Gatal. Mengada-ngada. Ngada ini. Oh, betul. Gebau. Selimut. Selimut. Senang betul tak? Lepas tu jalan tegak. Jalan tegak. Sombong. Jalan tegak. Bukan. Jalan luar. Oh, okey. Sekali harung. Sekaligus. Sebesar sekali. Dia ada lagi satu tapi dia rasa bersalah nak cakap. Nak cakap juga? Apa? Sanggup. Ngantuk. Menguap. Menguap. Takut betul nak sebut. That word. Lepas tu semangka. Tembikai. Semangka. Semangka ni selalu tak dengar macam bahasa Indonesia. Semangka. Lepas tu taruh. Letak ataupun bubuh. Mostly memang kita orang cakap macam Johor lah. Nengok. Tengok. Senang. Otter. Adjust. Ubah. Lepas tu kememeh. Macam mana dengar? Budak tu kememeh sama. Dah Kelantan. Okay. Budak tu kememeh. Budaknya budak tu jenis kememeh. Cengeng. Cengeng suka menangis. Lepas tu sarap. Sarap. Sampah. Lah sampah. Sarapan. Lah takut makan sampah. Lepas tu tak semenggah. Tak hebat. Tak sehebat sangat. Bukan. pun. Tak semenggah pun. Itu menggah. Tak semenggah tu tak senonoh. Cik siapa? Tak semenggah tu apa tadi? Tak senonoh. Tak senonoh. Okay. Dengar suara masa pergi muka. Okay. Next. The door. The door Demam. ni kan, betul. Sometimes sebab sometimes orang ada cakap the door. Rasa Tak demam. kenapa dia rasa macam debar? Debar rasa. Itu debar. Lain apa ni? Longgar. 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 Apa longgar? Sok kabau. Sok apa? Sok kabau. Lepas tu terjal. Nakal. Mana tahu? Tahulah. Tanya pula. Memang tahulah. Lepas tu miau. Miau. Lah. Pening. Pening. And then lepas tu bandar. Bandar. Slipper. Senang lah jangan nak nangis pula. Lepas tu ngeteh. Melepak. Minyak air kedai. Terpleot. Terpleot lah. Tergelecoh. Kalau Kelantan tu gelecoh. Sama pula kan Kelantan. Terpleot. Macam terselium kan. Ha. Hangin. Marah.
Geram. Bukan. Angin. 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 Jajan. Cik kedih. Bukan dari. Pasal lambak. Semalam. Betul. Macam gini. Macam ni. Ha. Kita selalu macam tu. Macam gitu. Macam gitu, macam gini. Lepas tu kokang. Kangkang. Ah? Takut. Gigit. Gigit. Kekoh lah. Okay. Leceh. Susah, payah. Ataupun remeh. Leceh lah benda ni. Dia kata lambat. Nah. Dah. Okay semua. So itu adalah beberapa apa orang kata macam logat Kelantan dengan Johor, which is nampak lah macam Johor ni kita banyak pakai sebenarnya. Kita orang lah, tak tahulah orang lain macam mana. Tapi yang paling trickynya sebab Kelantan ni dia akan macam Johor. Macam Johor. Akan macam Terengganu. Which is memang I tak reti lah Kelantan dengan Johor ni. Johor pula Kelantan dengan Terengganu. So Sekejap. Kita orang Pahang, kenapa kita tak buat dialek Pahang? tapi kita ada. Patutnya kita buat macam tu kan. Tak, sebab kita tak guna pun logat Pahang tu sebenarnya. Tak guna betul. Sebab kita orang Pahang Celup. Kalau nak buat. Tak tahu, tak kita sebut nanti. Kalau nanti kita buat. Sebab kalau orang nak tahu, Pahang ni dia ada macam beberapa dialek sendiri dalam daerah-daerah yang kecil tu. Sama ada macam apa, Temeloh, Jerantut, Rauk apa semua tu memang ada dialek sendiri. Itulah Malaysia. Hebat kan, Malaysia ni ada macam-macam. So itu saja untuk konten video pada kali ini. Thank you kepada semua yang menonton daripada awal sampai habis. Dan terima kasih kepada artis undangan, kepada darah daging saya. Seram. Dia adalah jemputan yang tersulung ya. Sangat macam have fun lah. Okay, so thanks for watching. See you for the next video. Bye.